Pada yang masih tidak tahu beza pemain warisan dan juga pemain naturalisasi, sila baca terlebih dahulu dan hadam kerana dua perkara itu adalah dua benda yang sangat berbeza. Tamatlah sudah perlawanan kelayakan Piala Asia yang melibatkan pasukan Harimau Malaya bertemu Vietnam. Sebelum kita tutup cerita mengenai pasukan kebangsaan dan akan bersambung kembali pada bulan 10 nanti, ada satu topik lagi yang aku akan ketengahkan, isu pemain warisan. Isu pemain warisan sebenarnya adalah isu yang bukan perkara asing di dalam industri bola sepak, baik di dalam negara maupun luar negara. Sebenarnya banyak je player yang aku boleh listkan kepada korang untuk jadikan contoh yang terbaik supaya dapat tunjuk kepada korang isu warisan ini sebenarnya bukan perkara baru dalam industri bola sepak. Sebagai contoh, penyerang Aubameyang yang pernah bermain untuk kelab Arsenal, kelab Barcelona. Penyerang yang berbisa ini dia lahir di Perancis, namun Aubameyang tidak mewakili negara Perancis. Aubameyang lebih memilih untuk mewakili negara Gabon, di mana negara Gabon ni berada di benua Afrika. Dalam situasi ini sebenarnya kita boleh nampak Aubameyang sebenarnya boleh mewakili negara France, memandangkan dia lahir di Perancis dan Perancis memiliki pasukan bola sepak yang jauh lebih baik. Namun begitu, Aubameyang tetap memilih untuk mewakili negara Gabon atas alasan beliau memilih untuk mewakili negara tempat kelahiran bapa beliau. Dalam situasi ini jelas menunjukkan walaupun Aubameyang tidak lahir di negara Gabon, namun beliau masih boleh memilih untuk mewakili negara itu atas faktor ada pertalian darah atau ada keturunan yang berasal dari negara itu. Dan perkara itu tidak menyalahi mana-mana undang FIFA mengikut peraturan di bawah artikel 5. Konsep yang sama juga telah diguna pakai di dalam negara kita, di mana kita juga ada mengambil pemain warisan untuk mewakili pasukan kebangsaan kita. Dan untuk mana yang tidak tahu, pemain warisan ini sebenarnya bukan semenjak 5 tahun kebelakangan ini sahaja. Sebenarnya pada tahun 2007 lagi kita dah ada satu pemain warisan, iaitu Said Edney yang bermain sebagai goalkeeper. Dan selepas itu barulah kita dengar nama-nama yang familiar seperti Matthew Davis, Corbin Ong, Brendan Gunn, Darren Lock dan ramai lagi. Namun begitu, ia masih tidak cukup untuk membawa negara kita ke peringkat yang lebih tinggi. Sehinggalah pada tahun 2021 hadirnya seorang pemain warisan yang diberi nama Dion Coules. Dengan pengalaman beraksi di Eropah dan juga technical ability yang jauh lebih baik daripada pemain yang sedia ada, telah membuka mata banyak pihak untuk terus memanggil pemain-pemain warisan yang berkualiti seperti Dion Coules hadir ke dalam negara kita untuk membantu mengubah nasib Harimau Malaya. Dan kini selepas TMJ mengambil alih Harimau Malaya, TMJ ada mengatakan bahawasanya akan ada lebih ramai pemain-pemain warisan yang berkualiti akan hadir ke dalam negara kita untuk membantu pasukan kebangsaan. Maka hadirlah 7 pemain warisan yang kita nanti-nantikan. Yang pertama, Hector Havel yang lahir di Belanda dan memiliki keturunan dari Malaysia yang datangnya daripada atuk beliau sendiri. Yang kedua, Gabriel Palmeiro, lahir di Spanyol dan memiliki keturunan Malaysia yang datangnya daripada belah nenek beliau. Dan yang ketiga, John Irazabal yang lahir di Spanyol dan darah Malaysia datangnya daripada mak beliau sendiri. Yang keempat, Emmanuel Makuka yang lahir di Argentina dan memiliki darah keturunan Malaysia yang datangnya daripada mak beliau. Yang kelima, João Figueiredo yang lahir di Brazil dan darah keturunan Malaysia datangnya pada sebelah nenek. Dan yang keenam, Facundo Garces yang lahir di Argentina dan memiliki keturunan Malaysia yang datangnya dari sebelah nenek. Dan yang terakhir, Rodrigo Holgado yang juga lahir di Argentina dan darah keturunan Malaysia juga datang daripada sebelah nenek. Pada mulanya, selepas pengumuman 7 pemain warisan ini, kita dapat saksikan pelbagai reaksi dari peminat bola sepak di Asia, baik dalam negara maupun luar negara. Bagi peminat Harimau Malaya sendiri, ada segelintir daripada mereka merasakan kurang senang dengan perubahan drastik yang berlaku terhadap pasukan kebangsaan. Malahan ada juga yang menyokong pendapat negara Asia yang lain yang mendesak
pihak FIFA sendiri melakukan pemeriksaan terhadap pemain-pemain warisan yang baru ini atas alasan kemungkinan ada unsur pembelian pemain luar. Namun segala masalah itu terjawab pada 10 Jun yang lepas, di mana FIFA telah mengeluarkan statement bahawasanya 7 pemain Harimau Malaya yang baru ini telah mendapat kelulusan FIFA untuk mewakili pasukan Malaysia. Tambahan lagi, pada hari yang sama juga, Malaysia yang dibarisi pemain-pemain warisan yang baru ini telah berjaya menundukkan pasukan Vietnam dengan jaringan 4 berbalas kosong. Kesemua ini sedikit sebanyak dapat menutup semua mulut yang memberikan tanggapan negatif terhadap isu pemain warisan yang baru ini. Sebagai penutup, sedarlah kawan-kawan, tidak kira siapa pun pemain warisan yang dibawa masuk untuk mewakili negara kita maupun negara jiran kita, asalkan perkara itu tidak melanggar peraturan FIFA, kita tidak ada hak untuk mempertikaikan isu itu. Dan yang terakhir, kepada peminat bola sepak tempatan ataupun peminat Harimau Malaya, terutamanya local pride, termasuk diri aku sendiri, sedarlah kita sudah beri ruang dan peluang kepada bakat-bakat tempatan bertahun lamanya, dan kini sudah sampai masanya untuk kita menerima solusi baru demi membawa nama Harimau Malaya ke peringkat yang lebih tinggi. Walaupun kita akan jarang dapat melihat muka-muka anak tempatan kita berada di skuad utama, namun percayalah, dengan adanya pemain-pemain warisan yang berkualiti seperti ini, mereka perlu berusaha dengan lebih kuat demi untuk merebut tempat utama di dalam pasukan Harimau Malaya.